Okey gang, sabar projek Wirageran aku ni. So hari ni aku nak buat yang simple-simple je gang, iaitu dekat dalam boot Wirageran aku ni kan, dekat kapet kiri dan kanan Wira ni, dekat situ memang tak ada klip weh. So kapet ni kan senang nak terkulai tau. Kalau dah tersangkut barang sikit, habis dia tercabut. Belah kiri pun sama, memang dia tak secure lah gitu. Dan ada juga beberapa lubang dekat situ. Senang cerita memang tak ada langsung lah klip dia. Jadi ini dia gang, klip retainer yang jenis tekan gang. Benda ni memang sangat function gang. Kalau nak ketatkan, tekan je tengah tu bagi rata. Lepas tu kalau nak buka kan, tekan je ke dalam lagi. Gitu So cara nak pasang dia senang saja kan. Masukkan dulu badan dia, lepas tu masukkan kepala dia pula. Sama juga macam kat atas ni. Mantap. Dekat dalam boot ni pun ada 2 lagi dekat situ. Dan aku baru perasan bahagian lampu ni pun ada 1 juga. So total ada 5 biji untuk sebelah sahaja. So kalau nak buat satu boot, kena ada 10 biji lah. Ni untuk Wira sedan lah. So bila dah siap tu, tengok tu gang, dia jadi lebih kemas dan terletak elok kapet dia. Memang puas hati gang. Benda kecil je tapi bagi impact perubahan yang besar gang. Okey gang, aku tahu ni kecil je modified dia, tapi benda kecil ni lah pada aku yang dia penting tau. So kalau korang nak beli klip macam ni, boleh masuk dalam channel Telegram Projek Wirageran. Sudah ada lebih dari 4,000 pengguna Wira yang dah join tau. Korang memang terbaik. Alright, bila lah aku nak tukar spring yang dah loloy ni? Asyik guna tongkat kayu je. So gang, jangan lupa follow aku untuk update seterusnya.